So you memang dah tak rasa sakit lagi kan? Tak rasa lagi. Tak rasa lagi kan? Mana Mr. P tadi di sana, this is Mr. P Bila Mr. P kena je dekat atas Miss V ni, you dah suruh husband stop Okay. Lepas tu, you tak adalah rasa ada dinding tu. Sebab tak pernah macam nak push kan. Kalau orang yang dia macam, okay fine, I try kan. So bila dia nak push masuk, dia kan rasa macam benda block. So dia akan datang apa benda tu block. Kenapa tak ada lubang? Dia akan datang kat sini macam tu. Okay, the next one, tak jumpa lubang. Pun taklah. You tak pernah ke suruh husband ni masukkan jari ke? Dia tak bagi, dia nak try tak bagi. Kenapa tak bagi? Takut. Kenapa takut Takut sakit. Kenapa takut sakit? Siapa yang cakap dekat you tubuh ni sakit? Cakap kau kan? Tak pastilah, tapi saya rasa macam benda tu sakit. Is it kawan-kawan cakap? Kawan-kawan cakap. Kawan-kawan cakap apa? Sakit. Masa buat. That's why lah. You pernah tak tengok cermin dekat vagina, Miss V? Ambil cermin, tengok bilik, tak pernah. Boleh shave tak? Boleh shave Miss V? Boleh. Bila mandi wajib boleh cebok elok? Boleh pegang yang tengah-tengah tu tak pegang? Boleh cebok betul-betul lah. Just masuk jari tak pernah lah. Tapi pegang, cebok boleh. Shave boleh. Kalau tu okey, tak ada masalah. Okay. So the next one is masuk dua jari pun tak pernah lah. And then apa ni? Kaki tutup bila suami nak try masuk dia automatik tutup ke? Awak tutup ke macam mana? Dia automatik tutup lah. Lepas tu you tolak suami lah. Tendang punya ke? Dia tendang juga kesiannya. Suruhlah stop je lah. Awak tendang juga Adalah, saya tolak je. Tolak je kan? Kesiannya lelaki awak tendang. Lepas tu awak suruh suami berhenti lah. And then you rasa ketat buntut tiba-tiba ketat kan. And then you ada guna gel. Ada. Macam siapa yang cakap kat you boleh guna gel? Kawan jugalah. Ataupun you tahu sendiri ke macam mana? So you tanya kawan you lah how to have sex. Ya, betul. And then kawan cakap apa? Dia cakap try guna gel, mungkin dia akan masuk senang lagi lah sebab ada cecair kan. Masa guna pun saya tolak juga, tak bagi. Tolak juga Lepas tu last kali tu tak ada mood tu, you tak pastilah. Tak pasti. Bila rasa takut, bila dengar je nak takut. Lepas tu undur punggung jugalah. You bontot tu ke belakang. Okay, so 2 years kahwin, you dah jumpa doktor dah ke? Tak pernah kenapa? Tak berani nak jumpa doktor juga. Dan kenapa dia tak jumpa saya? Sebab sekarang nak. Sekarang nak apa? Nak bersetubuh? Atau nak anak? Nak anak. Semua orang datang kat saya sebab dia orang nak anak. You tahu tak, kita boleh dapat anak tanpa bersetubuh. Kalau dia tahu mesti tak datang You just pancut, suruh suami pancut ke dalam bekas ni. Okay, lepas tu tarik air mani dengan ni. Macam ni. Okay, ini Miss V kan. Kat luar ni je lepaskan. Faham? Ataupun husband just pancut je dekat luar tu. Jadi apa akan jadi? Sperma dalam air mani suami ada sperma. Sperma tu boleh berenang masuk, boleh jumpa benih perempuan, boleh pregnant je. Tak perlu masuk. So bila kita nak buat benda ni pada hari subur, waktu subur, kita ada 24 hours sahaja dalam masa 1 bulan. Itu pun kalau period kita datang tiap bulan. Period datang tiap bulan. So dia ada one particular day yang mana air mani pancut kat sini, kita tarik, lepas tu kita lepas kat sini. So buat every 2 days once. Dia from that specific day. Okay, so kalau korang nak tahu how, you buy the seminar saya nak anak, dalam seminar profile dekat tepi saya dah buat, ajar dah tu. Sebab tahu ramai je yang masih takut nak jumpa saya, and then jauh, tak ada duit nak datang jumpa saya. So you get your baby first. Dah dapat baby, dah beranak 1-2, dan bila nak bersetubuh ready baru datang jumpa saya. So to get baby and bersetubuh ni dua benda berbeza. Okay, so that's why I do this kind of content. So orang lain yang berjenismus tu, dia tak delay daripada dapat anak tu. Sebab why? Bila kita delay datang jumpa saya, bila tak boleh nak bersetubuh, macam mana nak dapat baby kan? Tapi masalahnya bersetubuh tu boleh wait. Kita punya benih telur semua tak wait. Nanti kan dia tua. Bila tua susah nak mengandung, susah nak melekat. Okay. And then semua orang tak mau pregnant sebab takut nanti kena beranak normal kan. So you cakap dekat punya doktor, dia berjenismus lah.
So you boleh discuss tu doktor, tak nak beranak, dia akan bagi 2 option. Nombor satu, nak tak try beranak biasa? Sebab sometimes bila dia berjenis mas, bila baby nak keluar time beranak, dia boleh keluar dengan sendirinya. Tiba-tiba takut tu semua hilang. Lepas tu, lepas baby beranak, boleh bersetubuh dah. Ataupun terlampau takut kalau caesar. Kalau kita cakap dari semua, doktor akan bagi pilihan lah. Dia tak ada paksa. So macam banyak orang yang kat sini tengah dengar konten ni, you all ada vaginismus tapi you all tak nak pregnant. Macam semalam saya cakap, patient tu tak mau buat persetubuhan sebab dia tengah sambung belajar. Dia kata nanti every night kalau husband dia minta dia penat. Faham tak? So like you guys, jangan tunggu untuk dapat baby just because, jangan delay you dapat baby and then have SEX first. SEX can wait. So ada ramai yang dah tengok konten yang tahu pasal benda ni, dia dapat 2-3 baby dulu, lepas tu baru tahu jumpa saya. Bila anak dah 3-4 tahun boleh tinggal dengan mak bapak kan, then only they come to me untuk saya ajar bersetubuh. Tapi tak apalah dia datangkan, saya ajar lah bersetubuh. So lepas bersetubuh, so Mr. P husband boleh masuk dekat dalam misri and then you can get pregnant the normal way. Okay? So Mr. P tu, dia adalah satu alat sahaja yang boleh digantikan dengan ni. Replaceable. Jadi yang perlu ialah apa? Air mani. Itu je. Okay? So lepas ni kita sambung konten ya. Okay. So sekarang dah habis rawatan. So wife okay tak rawatan? Tadi takut kan? Takut. Tapi lama Lama lah. Dia punya buntut jenis 2 ke 3. Ayu, 3 hari berturut saya dapat patient yang besar. So I ambil masa daripada 12 o'clock kita start Now it's almost 4 right. And I also needed half an hour pun dia break tadi. Sebab saya pula penat. So dia punya problem is sebab selaput darah yang sangat ketat. Okay, you tak pernah rasa benda block semua kan? Sebab you tak bagi langsung husband you usik. So husband ni cakap tadi, dia takut je. Kalau dia berani, you rasa you boleh buat kan? I don't think so. Selaput darah dia sangat ketat. Kalau you buat sendiri dia punya selaput akan jadi koyak rabak punya jenis. Tu sekali husband tadi pergi toilet kan. Macam ni punya selaput darah kalau biasanya kena potong hymen tu. Selaput darah tu hymenectomy kita panggil, kena pergi jumpa doktor. So selaput darah sangat tebal, susah nak buka tadi. I took long time untuk buka. Okay, so dia kena potong buka baru boleh masuk. Benda ni wujud. Faham tak? Selaput darah yang sangat tebal sampai tak boleh tembus Mr. P suami wujud. Okay, saya pernah jumpa selaput darah yang lubang 2, ada satu batang kat tengah. Saya stop rawatan, pergi buka dulu, datang balik. Pergi hospital, jumpa ONG doktor, buka, sudah tu baru datang saya tolong dia untuk buat persetubuhan. So dia ada macam-macam jenis selaput darah. So that's why untuk you, I took a very long time, especially lama sebab saya tak jumpa lubang tadi. Saya sendiri pun, mana lubang ni, ada ke tidak lubang ni. Tapi sepanjang rawatan, awak okay? Okay kan? Okay. Every time you sakit, saya ajar macam mana nak handle. Betul kan? Sebab benda tu is real. Okay? So you kena ask yourself, sakit di mana, sakit apa. So saya ajar you. So esok insyaAllah boleh handle sakit tu? Boleh. Even takut tu pun kan? Kan saya ajar you macam mana nak overcome the takut kan? So dah faham kan? Faham. InsyaAllah boleh lah besok kan? Satu lagi yang dia tak perasan, saya cakap kat dia, every time you cakap buntut dia mengeras, badan dia mengeras, sebenarnya otak you cakap tak mengeras pun, betul tak? Ya, betul. Otak you cakap you relax, tapi orang lain nampak you keras kan? Buntut keras, betul tak sebenarnya? Kat rumah semua first time dia relax tadi, betul tak? Tak pernah selama dia relax kan? Okay? So wanita yang ada vaginismus, you punya otak and you punya body is disconnected. So saya ajar untuk bagi connection datang balik. Every 5 step kena stop and breathe and ask okay or not. Husband mata kena peka, tengok badan di mana keras sebab you rasa you okay. Betul tak? You tak rasa langsung badan you keras kan? Tapi saya yang cakap sini keras. Baru you perasan, betul lah keras. Because sikit keras badan pun dekat bawah tu tutup. So your body must be 100% relaxed baru you boleh bersetubuh. Bila jumpa doktor lain, dia kata nak botox kat bawah kan? Ya, betul. Takkan nak botox satu badan. Okay, so perlu botox ke? Tak boleh. Tak payah botox, okay? Just belajar macam mana nak bersetubuh.